Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita rasa bertuah kerana kita dapat bersama-sama dengan figura yang saya rasa amat hebat di daerah Marang, iaitu Dato' Wan Ahmad Syamil Wan Muhammad Noor, iaitu Poker Person PIKBS daerah Marang dan Terengganu. Apa khabar Dato'? Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan dan saya juga rasa teruja dijemput untuk bersama dengan Tuan PPD. Okey, kita terus pada soalan Dato'. Saya terus nak fokus kepada apakah harapan Dato' sebagai orang penting dalam PIKBS daerah dan juga Terengganu, terutama kepada PPD Marang itu sendiri. Ya, terima kasih Cikgu. Saya juga terus untuk menjawab persoalan daripada Cikgu. Dan harapan yang sangat-sangat yang saya harapkan pada PPD Marang adalah setelah 3 tahun saya berkecimpung dalam bidang PIBKS ni, saya tengok segala gerak kerja daripada PPD Marang sehingga dinobatkan pemenang kepada program Nyala Rasa 2025. Alhamdulillah, PPD Marang antara PPD, bukan antaralah, dapat nombor 1 di Malaysia. Dan segala perkongsian daripada Tuan PPD, saya juga nampak kita boleh bergerak seiring. Segala yang kita boleh bantu daripada segi kecemerlangan pelajar-pelajar di sekolah-sekolah secara berfokus, InsyaAllah kita akan bergerak seiring dan dibantu oleh badan-badan lain swasta dan pihak PIBG sekalipun. Alhamdulillah, kita bergerak seiring seperti mana Tuan PPD menekankan kerja berpasukan. Dengan kerja berpasukan, kita akan rasa seronok dan akan memudahkan kita mencapai apa yang kita impikan. Okey, tadi Datuk kata, saya tertarik dengan satu perkataan yang Datuk sebut, ialah kerjasama. Dan yang saya nak tekankan di sini ialah Datuk kata fokus PIKBS pada tahun ini, tahun 2026, dalam usaha kita nak merealisasikan kejayaan kita di PPD dan juga bantuan yang sangat-sangat luar biasa daripada PIKBS. Apakah fokus PIKBS pada tahun itu? Ya, sebagaimana data-data daripada PPD yang telah dikeluarkan, kita tengok kat mana kita perlu capai. Contoh, cikgu kata tadi SPM. Okey, program yang kita buat pada 2-3 tahun lepas, kita buat program Never Give Up. Okey, daripada tahun ke tahun pun kita ada penambahbaikan. Okey, kita mengalu-alukan juga daripada pihak PPD dengan program yang kita dah buat tu untuk 2026 ni. Never Give Up versi macam mana perlu kita tambah baik untuk kita betul-betul fokus SPM, untuk kita naikkan lagi ranking SPM di daerah Marang ini. Itu kita perlu fokus. Okey, selain daripada fokus kepada SPM, ada juga lagi bidang-bidang lain. Contohnya ialah kalau kita lihat sebab kemenjadian murid bukan bergantung kepada akademik semata-mata, dia juga bergantung kepada kemenjadian pelajar dari segi nilai dan sebagainya, selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi mungkin harapan kita kerjasama ini tidak terhenti di peringkat akademik saja. Mungkin ada yang Datuk nak kongsi pada hari ini selain daripada akademik, ada lagi tak yang boleh kita kerjasama, yang boleh dilaksanakan di peringkat daerah kita tu? Betul, seperti mana kita sedia maklum, kita bukan berfokus kepada akademik sahaja. Dalam core curriculum juga kita fokus. Seperti mana yang kita dah buat bermula tahun lepas, kita fokus kepada sukan bola sepak. Di peringkat sekolah rendah lagi pun kita dah asuh pengadil cilik. Program pengadil cilik yang diketuai oleh AJK PIBKS daerah Marang sekalipun, Cikgu Rapa. Dan kita akan bawa lagi pada tahun 2026 ni apa-apa berkaitan dengan penambahbaikan untuk kurikulum di daerah kita. Maknanya insyaAllah ada kenaikan lagi dari segi prestasi sukan untuk daerah kita dengan bantuan daripada PPD sekalipun. Okey, akademik dah, kurikulum dah. Dari segi hal ilmu murid, kalau sebelum ini
banyak program-program yang kita buat di bawah PIKBS dalam bentuk motivasi dan juga dalam bentuk memberi semangat kepada pelajar-pelajar. Adakah program-program seumpama itu kita akan teruskan ataupun tidak untuk pada tahun ini? Ya, betul, cikgu. Maknanya kita tetap meneruskan program-program motivasi, termasuk bukan sekadar kepada pelajar, kepada tenaga pengajar sekalipun, cikgu-cikgu. Kita nak semua kita bergerak seiring untuk bersemangat. Macam kita kembali kepada awal kata tadi, kerja berpasukan. Kita nak di sekolah pun ada kerja berpasukan, dan kita nak ketua-ketua sekolah, guru besar, pengetua, semuanya cemerlang di bawah bimbingan PPD Marang. InsyaAllah kita akan sentiasa adakan program-program yang berkaitan, sama ada untuk akademik, co-curriculum, sahsiah, dan apa-apa yang melibatkan kecemerlangan pelajar dalam kemenjadian murid. Soalan terakhir tu di podcast PPD Marang ini ialah apakah harapan yang ingin Datuk sampaikan selaku orang yang bertanggungjawab dalam PIKBS ini kepada PPD, kepada saya sendiri yang menerajui PPD Marang tu? Ya, saya tengok ada kelainan dan orang kata satu semangat baru yang dibawa oleh Tuan PPD sendiri, dan keselesaan daripada semua staf-staf yang bertugas rasa selesa dengan kepimpinan yang dibawa oleh Tuan PPD, dan saya harap ini budaya ini diteruskan, dan saya juga rasa selesa. Dan saya juga bukan kata ingin menawarkan diri, saya rasa saya selagi saya diperlukan, selagi usaha saya ini diperlukan, saya akan terus bersama. Maknanya kerja-kerja sukarela macam ni saya rasa willing untuk bersama, dan selagi mana ianya diperlukan, insyaAllah kita akan terus bersama dengan PPD Marang, insyaAllah. Okey, terima kasih tu kerana sudi bersama-sama dalam podcast PPD Marang. Semoga selepas ini kerjasama dan juga pelbagai aktiviti dapat kita laksanakan secara bersama-sama dengan PIKBS daerah Marang dan juga Terengganu. Semoga usaha kita buat demi kepada kecemerlangan organisasi, terutama PPD, dan juga kemenjadian pelajar di daerah Marang. Sekali lagi tu, terima kasih. Semoga usaha yang Datuk laksanakan sebelum ini dan juga yang akan datang ni, hanya Allah saja yang berupaya membalasnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.